Hari ini rancangan yang saya akan buat adalah game show, guys. Aku ada idea jahat. Ngelanggar ni bro. Macam nak fikir kalau dalam fikiran aku ada kau je. Orang gila tidak diwajibkan berpuasa. Aku dibonceng Aiman tak? Duit yang kau bagi 50 tu kita sedekah kat orang juga. Alamak. Aiman! Ambil bagi ni. Kita ambil simpan. Pemenang dia adalah Irfan Daniel, now you're shining in the light. Dulu pernah jatuh tapi now you're on the rise. Step by step kau panjat sampai tinggi atas. Orang sabar ni bos, semua orang jadi panas. So every day tak pernah tinggal fight. Hai, Assalamualaikum. Welcome back to Irfan Daniel. This is your Tanah Kuagu Sabahan Boys. Okey, kembali lagi ke rancangan Irfan Daniel. Hari ini rancangan yang saya akan buat adalah game show, guys. Game show apa yang saya mau buat mesti unexpected. Tapi memang normal lah, selalu orang buat ni game challenge menggunakan duit. Okey, so kalau kamu nampak di belakang saya suasana bazar nih. Tapi hari ini yang orang saya bawa untuk main game show saya, kita panggil partnership yang pertama, yaitu Arif. Lebih sini. Hai Aina, kenapa kau matching pula ni? Sini sikit Aina. Salah, aku mau jadi host juga. Belakang sikit Aina. Belakang sikit. Sini. Assalamualaikum Arif. Salam. Apa kabar? Baik. Ready untuk main game hari ni? Ready ya? Ready. Kenapa macam tidak buat je Arif ni? Ready. Jangan macam tu Arif. Macam mana nak ada mu kalau macam ni? Ay, Nak buat macam ni tak ada chemistry. jam. Oh, ada jam. Jam. So, Arif, hari ni kamu tidak sendirian. Yeah. Ada jemputan seterusnya lagi. Kita mempersilakan Aiman. Sorry. Tersyashul. Perasaan orang. Tersyashul. Kita mempersilakan Aimala. Tadi aku dengar macam lain tadi. Sorry. Kau jangan sampai aku block word tu tau. Sorry. Okay. Sebelah sini Arif, sebelah sini Aimala. So, Arif, hari ni aku ada game untuk kamu dengan Aimala. Game apa? Game apa? Ya, ni mesti menyaga kat pasar. Aku tak perlu keluarkan duit nak beli makanan. Sabar. Okay. Arif pegang 50, Aimala pegang 50. Okay. Okay, man. Okay. Kita tak dapat lagi. Nampak tadi dah. Okay, game dia mudah sahaja. Korang diberi masa 25 minit. 25 minit je. 25 minit? Kau bagi RM50, 50 minit Ringgit sebenarnya. Kau gila. Okay, so korang diberi masa 25 minit ke 30 minit? 25. 25. Okay, kamu akan shoot sendiri, okay? Kamu akan shoot sendiri. Yes. Sendiri. Yeah. So, kamu kena beli kelengkapan berbuka partnership. Kelengkapan Maksudnya satu set je. 2 set. untuk Dua set. Okay. untuk each other lah kan? Each other. So, ada 2 air, 2 makanan berat dan 2 dessert. 2 dessert, 2 makanan berat, 2 air. Yes. So, itulah kelengkapan setiap partnership. 25 minit tu bukan sekadar di sini. Kamu kena pergi office jumpa dengan saya. Oh. Total pergi sana. Yes. Oh my Itulah saya tanya, kamu mau 25 minit ke 30 minit? 30. 50. Tak. Jauh betul. Aiman nak buka puasa lagi. Jauh betul. Dia orang ni naik kereta. Sampai confirm 7.30 dah buka dalam kereta. Dari sini pergi office nak jam Aiman. Kita naik motor, korang naik kereta. Boleh bawa Ni macam ni. Baju macam ni nak bawa motor. Apa ada hal? Naina, pakai seluar. Swap. Bawa motor kan? Okay. So, are you guys ready? Yeah. Ready? Dah lah, jom. Sabar. Oh, kalau kamera tak bawa apa tak bawa Sebenarnya ada satu lagi. Ada satu Apa lagi. lagi weh? Ada satu lagi. Tidak. Bising. Okay. So, tidak boleh ada baki langsung.
Lepas tu macam mana kalau Jangan ada risau. baki RM1 nak beli apa? Sangat mudah bagi aku. Tak kisah kalau kamu bijak menggunakan seringgit tu. Betul. Yes, apa-apa boleh jadi. Sebab semuanya ada dalam footage kamu sendiri masing-masing. Betul. Okey? Jujur, Dia masih benarkan di sini ke? Saya dia buka please. dibenarkan je. Matching ke? Handsome. Matching. Jam matching dengan baju. Kau baju apa? Ha? Kau baju apa? Kau tengok baju aku ketat gini so kalau kau pakai lagi apa jadi? Kau nak kata gemuk? Enggak ah, yang gemuk ni. Aduh. Fine, yang gemuk aku. Fine. Kau nak juga tu. Sebut nanti bergaduh. Sebut nanti bergaduh aku. Sebab apa? Kau bukan gemuk Aina. Sado. Sado. Aku anggap tu komplimen dia. Yes Aina. Jom. Okay, so Sabar tak sabar. are you guys ready? Faham Zah? Yes. 25 minit is it? 25 minit. Kenapa aku buka calculator? Ha? 25 Yalah, minit is it? janganlah ulang. 30 minit kan tadi? 30. Okay, ready? 30 minit bermula dari sekarang. Jumpa di office. Bye bye. Good luck. So guys, kita jumpa di office. Let's go. So sekarang ni kita kena cari makanan. Aku dah jumpa air aku. Aiman, kita beri makan dia berat dulu. Makanan berat. Ha. Alamak, makanan berat. Sorry bang. Sorry bang. Aiman, kau dengan helmet lagi. Ya Allah, aku stres lah. Handsome. Aku tak percaya kau tanya brother-brother ni yang berniaga. Handsome. Okay. Kau tak percaya cakap aku Kita kena cari Kau nak makan nasi. apa ni? Aku nak nasi, Aiman. Nasi biryani. No. Oh, ni nasi biryani weh. Nasi biryani. Oh, tak nak. Kau nak ke? Kalau kau nak, beri cepat. Aku nanti dulu. Aku jalan dulu. Selalu aku jalan dulu. Tengok sampai hujung apa yang okey bawa aku ni. Okey. Gitu. Jom. Apa ni Tapi ni pun nasi? sedap juga ni. Nasi Kukus. kukus ayam dara. Oh, dah lama tak makan nasi kukus ayam dara ni. Ada puding caramel. Rushing ni. Laju betul diorang. Oh my Macam God. relax 25 Dia orang minit kaki panjang, tu. Aiman. Kita kaki pendek. Susah. Kau aku suruh je kaki pendek. Aku suruh je. Kau je kaki pendek. Oh, Tapi sorry, jangan risau. Semalam konten Luqman kau cakap apa? Aku boleh angkat kan? Oh my God, Aiman. Kau puasa. Sabar. Tunggu Aku buka angkat. puasa dulu. RM50. Kita beli Ni tak ada hal ni, tak ada hal. nasi dulu lah, Rif. Okay. Benda makanan yang berat makanan yang berat. Alah, makanan berat yang tak ada hal lah. Kita beli nasi dulu, lepas tu baki tu baru kita bahagi beli air mahal semua ni. Betul. Air malah, diorang macam tak ada strategi je. Oh, slow. Dia tak laju macam kita Aku ada idea, kalau ada baki, contoh baki RM5. Kita sedekah. Ya. Yeah, aku dah cakap dah. Kita kena sedekah. Aku dah terfikir dia tadi. Aku rasa dalam 15 minit kita dah settle dah. Ini macam sedap. Wan. Sabar-sabar, kita lock yang ni jap. Ni apa? Mana? Aku nak apa ni? Aku nak makan apa ni? Nak makan apa ni? Sabar-sabar, Aiman. Sabar. Hmm. Sudahnya 22 minit. Jadi nak beli air situ. Okey, kau dah nampak air kau eh? Ha. Panjang ke? Kita Okay, punya. Aiman. Ya. Masuk. Nasional. Ya. Okay, Aiman kita Aimannya. Ya, mesti. Sabar. Dia orang ingat outro kita. Outro kita yang membuatkan dia orang ingat, Aiman nak Najlan. Okay, rainbow jelly ball. Nanti aku dessert. Dessert? Ha. Dessert aku rasa aku nak beli gula-gula kot. Gula-gula. Hai. Gula-gula kot. Kita ada baki RM1 kan. Okay, sabar Aiman. Tak jumpa lagi nasi. Aku nak ni. Kau tak tahu nak makan nasi apa? Aku dah jumpa dah nasi aku. Sana ke? Belakang sana ke nasi kau? Besarnya. Ni apa benda ni tu? Roti goat cheese. Wah, Aiman look that. Wah, apa? Hai. First time. Kak, saya kat sini kak. Aiman. Lah je. Kan ada tegur aku seorang je. Nasi ayam. Wih, penat lah pegang kamera. Nah. Ni aku nak beritahu Ipan. Ipan kena tahu. Kalau Riz pegang kamera, akan nampak dahi Aina. Kalau Aina pegang kamera, akan nampak dagu Riz je. Sorry lah Aina. Ni dah bawah kan nampak. Okay, nampak dagu Riz okey ah. Wih, tak ada makanan dah. Wih, Bazan ni dia saja sabotage kita Ada. Aku rasa Aimala tengah spy kita. Aku nampak Aimala kat belakang Wih, sumpah.
Ya sebab dia seorang ke. Dia Guys. seorang yang pakai helmet dekat dalam ni. Namanya orang. Ni ramai orang sangat ni. Mi ayam. Aku rasa aku nak nasi ayam tadi lah weh. Kan? Okay, kau beli tu, aku beli benda lain. Takoyaki ke dia dessert? Ha? Takoyaki ke dia dessert Dessert. Marilah aku pegang. Kau nampak penat je. Kau nasi kukus? Fokus kan? Woi, ni air tebu tebu. Aku ada idea jahat. Apa? Kalau kita dah siap, kita gerak je. Biar Nazila balik tinggal dengan Najla, Aiman. biar dia naik Grab. Dia naik Grab. Kita kena guna Sebab strategi kita, masing-masing. yes, kita kena pentingkan dia sendiri sih. Yes. Oh, nampak tak? Najla, kita utamakan wanita untuk cari makanan dulu guys. Okey, Wait, okey. tapi macam panjang Sabar. Kau nak beli apa ni Najla? Don't rushing. Rushing. Don't push me, Aiman. Kau tahu tak? Aku ni Hai. selalu Saya bang. Oh. Aku tak ada. Oh my Najla je. God. Mentang-mentang aku handsome hari ni. Sebab tu Semua tak kau nak suka sebut buka nama aku. helmet. Tak payahlah tak payah buka. Nanti ramai lagi orang tegur kau. Tak boleh. Kalau kau buka Oh, asal tak boleh pula? tak boleh. Oh, boleh ya. Mana diorang? Oh, laju diorang. Aku rasa semua dah sama dah kot kat depan ni. Biar kita gerak je. Tapi kau balik naik kereta pula kan? Kan aku naik motor dengan kau, Aiman. Pergi office. Mak helmet sebab tak ada. Hai. Okey. Tadi kau hai brother tu boleh. Set nasi Asal ayam. aku hai tak boleh. Set nasi ayam penyet. Hai. Wah, yang percik weh. Baru 2 minit weh. So, aku nak beli ni yang untuk dessert? dessert. Okay. Nak nasi ayam. Confirm lock. Kau nak jalan sampai hujung ke? Itu nak beli je terus. Tak tahu. Kita still ada lagi baru 3 minit takkan nak balik dah. Eh, penatlah Pan. Kenapa kau tak sediakan beam untuk kita orang? Di hari raya. Air balang. Air balang dia RM2. Ha, kita beli air 5 kan RM10. So kita sedekah kat orang lagi 4. Oh, lagi bijak weh. So dalam masa yang sama, kita berkongsi dalam RM5 So Ipan tak boleh nak marah. Even Betul? if Ipan tengok footage, itu Betul? adalah perkara yang bagus di bulan Ramadan. Betul? Bagus lah. Aina ada mindset yang bagus. Nasi ambeng pun sedap. Nasi ambeng. Kalau nasi ini pun sedap kat weh. Nasi Namanya apa yang nasi biryani. ambeng. Ya, nasi ambeng. Wih, air malah kat belakang kita weh. Oh no. Guys, korang boleh tengok. Nampak yang kau pakai helmet tu dia. Dah tak ada orang lain nak pakai helmet dekat dalam ni. Aku suka betul tahu bergedil ni. Ya Allah hai. Dah lah, aku rasa kita kena cepatlah. Sebab aku nak pergi office terus makan je ni. Aiman, sahabat boleh tak? Kita baru Sabar mula boleh je. dah. Sabar boleh dah. Boy. Kalut Aiman ni. Kalut. Hang tu kalut nak pergi sampai hujung pasal apa? Tak jumpa lagi nasi yang aku nak. Oh no, gitu pula. Sabar. Kau yang cakap nak pergi sampai hujung kan? Asal sampai hujung pula. Tak payah sampai hujung panjang tu. Kau Dia malas tahu-tahu kita makan kat jalan GG kat tadi. Aiman. Kau dah main gym. Tolong Kena. lah, aku dah penat dah ni. Dah tak boleh tahan dah. Lagi-lagi lalu dekat sebelah perempuan yang cantik macam ni. Dia Aku tiba-tiba nak jalan laju pula Aiman. Mana nasi? Dia nampak sepadan lah bila lelaki handsome dengan perempuan cantik ni. Tak boleh lah aku. Aish. Mana brother tadi? Mana brother yang hai aku tadi? Mana? Tak ada kat Oh my god. belakang. Aiman, dia kat sebelah. Let's go. Weh, sedap-sedap weh. Air ada, semua ada. Kau ni lama betul pilih makanan. Aiman. Apa yang susah sangat? Aku dah tak larat. Aku. Aish. Risau. Pakai helmet aku. Confirm kau larat. So dia orang tengah tiru nak beli apa yang kita beli. Kan? Dah ingat dorang style ke tiru kita? Aku nak keluarkan kalkulator siap-siap. Weh, tak boleh ni, laju sikit ni. Laju sikit ni. Alah, dorang laju je, bukan dorang beli pun. Weh, sushi. Boleh dessert? Kan? Sushi, aku lock sushi. Tapi macam tak banyak ke? Kau nak beli nasi apa ni? Ha? Kau nak beli nasi apa? Cuk kita sabotage diorang ni. Kau langgar Aiman, aku langgar Najla. Tapi sambil tu kita tengok makanan. Aku dah ada makan dah, air je belum jumpa. Okay guys, so kita orang akan merempuh air malam. Biarlah dia sampai ke depan. Settle. Diorang dah knock down. Jom kita pusing balik Kain nasi dah kan? Tak ada, orang nak lalu tu. Biarlah dia sampai ke depan. Oi, apa langgar-langgar ni bro. Ouch bro. Oh, tak boleh pakai Kau weh. nak pergi sampai hujung ke? Ya. Cuba awak rate kita orang ni sepadan tak? Handsome tak saya? Pakai macam ni handsome. Tak handsome kan, so dia buka please. Kenapa macam tu? Hai, nama awak siapa? Syami. Aiman. Sihat? Kakak nak ambil gambar. Boleh.
Okey, jom ambil gambar. Okay, jom. Adik-beradik ke korang? Ha. Okay. So, tas satu kita dah settle lah. Kita ada banyak tas. Nanti dia orang report dekat Ipan. Apa yang berat tu? Oh, tabak ayam dia. Ayam percik. Oh my god. Nasi kerabu. Ayam percik kambing sih. Aku nak tu lah nasi kerabu. Sudah 3 dah aku nak. Ha? Aku nak nasi kerabu. Tak boleh, kau kena pilih satu je nak. Tak, dah tukar. Okey, aku rasa kau tak ambil tiga. Aduh. Kau ambil aku. Masuk dalam RM50 tu, Ri. Oh ya. Yeah. Kau punya tak ternilai. Ini semua tentang hati, coba pikir kembali. Janji kamu butuh cari karena alasan tak tabari. Oh boleh? Cuba kita orang ada challenge ni. Cepat. Sekejap guys, Ipan tolak time ni boleh Pan? Okey, Okay, sama. lama tak apa. Okay Pan, nampak tak? Even though orang nak ambil gambar, kita orang still manage time dengan Aiman lah ada. Ada. Kau nak beli apa ni? Macam tak fikir je. Macam nak fikir kalau dalam fikiran aku ada kau je. Wih, serius lah. Hai. Mana Ribat Wafa? Weh, ni sengam ni nasi minyak ni. Jom je lah beli terus. Kan? Yang ni yang Okay, ni. aku ni. nak nasi kerabu sini je. Oh, kan? Kita dah kehabisan Okay, masa ni, Aku Najla. rasa aku akan makan nasi biryani je. Aku makan nasi ayam dara. Ayam apa? Ayam dara. Ayam dara. Ya. Dia macam nasi kau main. Ya, Okay, nasi kukus ayam dara. Barulah sedap. Aiman ni. Kau nak makan ni? Biryani power. Biryani Okey, boleh. ayam. Biryani ayam power. Ha. Dia pakai beras mogul. Macam mana kau tahu bekas beras semua? Oh, Kau beras perhati mogul. semua Ya. Kalau makanan pun aku boleh perhati, apakah lagi kau ni. Kenapa asal Oh. ni? Saya perhati semua benda. Astagfirullahaladzim. Bulan puasa. Guys, tengok Aiman ni guys. Aiman tak jaga pandangan bulan puasa. Tahu Sebab tak? pandangan aku Aiman dekat Najla saja. Apanya nak buka puasa sekarang? Sabar Aiman, sabar. Tahu Aiman tak sabar. Namanya Aiman. Pekerja dia ada 2 orang je. Biarlah. Apa kata kau masuk bungkus kakak aku? Oh, jangan. Apa? Oh, nasi tak ada. Tinggal lama No, je. nasi tak ada. Hang lah ni. Nampak ni pesepor ni. Ni siapa ni? Ni siapa ni? Kalut lah. Orang gila Ha? tidak ada wajib kan berpuasa. Ha? Habis tu Waras tidak wajib aku waras lah. Aku waras lah. Pasal kamera ke belakang. Aku waras. Malu orang pandang tu. Aku waras lah. Malu orang pandang. Ha? Aku Aiman, kita ada masa handsome. ni. Ramai orang puji aku. Kau ni jangan malu-malu sangat lah. Menyembah Ha. lagi kau menyembang Aiman. Ya, masalah aku masa nampak owner video pun dia masih lagi berjalan kat sini. Oh ya ke? Tu aku buat tak tahu tu. Sabar. Paling 25 minit tu. Si Ambing. Cepat. Aku beli nasi kukus ayam dara je lah Najla Kau belilah nasi biryani kat depan tu. Ada nasi biryani lagi depan tu? Aduh. Please lah, jangan nasi habis. Apa Tolong. kata lauk kau beli sana, nasi kau beli sini? Oh my god, Boleh aku tak? tak terfikir macam tu. Oh. aku Apa, rasa Iman? aku rasa mungkin dekat apa? Dekat sana nasi dia sedap. Ha? Cuma lauk dia kurang sikit. Sini lauk dia sedap. Nasi dia kurang sikit. Oh, boleh macam tu sebab tu sana nasi habis. Okay. Faham tak? Okay, understand. Sekejap, mana Sabar. nasi kukus ayam dara aku tadi ah? Macam jauh pula nak balik ni. Aiman, sabar. Bak pomo dah. Oh, dah. Siapa tu? Adam Nazri. Tak boleh ni. Saya rasa tak boleh ni nak shoot dalam keadaan sempit macam ni. Berlanggar-langgar ni tangan saya ni. Batal Aiman, puasa. Aiman belajar tangan dengan siapa? Kita jumpa senior. Kita jumpa senior yang dah kahwin. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sihat lah. Assalamualaikum. Macam ni. Kau kena suruh buka, tolonglah. Kau make up dia. Make up dia. Jom. Oh. Siknya bila dah kahwin kan boleh jalan sama-sama. Pergi Kita dah jalan bazar. sama-sama lah Aiman. Tapi ni tak halal lagi. Oh, tak ada lagi
Oh, Tadi betul-betul. Kak Dah pegang tangan apa dengan suami dia. Iyalah. Hmm. Bestnya. Kalau aku ulur tangan, kau tak. Aiman puasa, Aiman. Tak boleh. Oh, ya ke? Lepas buka puasa sekejap lagi. Astagfirullahaladzim. Oh my god. Aiman aku terpijak kasut dia. Aiman aku terpijak kasut. Oh. Aiman aku terpijak kasut dia. Kasut mana? Tak apa, biar aku pula pijak. Aiman don. Tak baiklah Aiman. Aiman, stop. Tak baik sangat. Kesen dia. Kau jadi takut ni kenapa? Ni nasi kukus ayam dara tadi. Okay, oh this mic. Bukan. Ni nasi panggang. Tu nasi panggang. Cepatlah Najlah, hang duk menyorok belakang aku bersepah. Aiman macam pakai dia kata sendiri. Bakso cilok. Ada bakso cilok. Oh, aku nak beli ni lah di aku rasa. Roti gocis. Tapi kan dah belayak dulu. Tapi kan kalau kita beli awal-awal macam ni, cayak nanti ayak. Ais tak ada kan? Ayak cayak, tak sedap nak minum. Duit tadi ada tak? Ada. Oh, nasib baik. Kan hilang. Hai, bye. Alamak. Oh. Aiman. Oh. Boleh. Ni macam nama. Kalkulator RM7 kali 2 14. Betul. 7 kali 2. So kita orang akan spend RM14. Yeah. Kita berbaki lagi RM36 guys. Nasi kerabu satu, nasi minyak satu. Yo. Okey Pan, kita orang beli nasi kerabu, nasi minyak, harga dia Yeah. satu berapa bang? So 2 14. So kita orang spend RM14 dekat nasi. Bagus lah. Airin ni berjimat cermat. Dia pakai otak. Aku pakai RM14. Ada lagi? Balance? Itu kita macam tak ada otak. Kita pun nak beli apa bayar RM30. Kalau ada kambing mahal. Tak, aku risau nanti Aiman lah tidur kita. Dia tak nampak Dia kita. nampak kita beli kat sini, dia pun beli kat sebab nampak RM14. Yes bro, let's go bro. Wey, ni yang Kau balik. Tak ada energi lah. Kat sini, dia pegang pula. Rasa kabus lah. Asal blushing? Tak ada orang. Asal blushing orang? Kenapa blushing orang? Suka tak apa? Jangan bertemu sekali dengan dia. Boleh. Oh, okay, boleh. Yeah guys. Dia nak duit tu. Okay, so far Aiman lah tak ada lagi. Malah dah give up aku rasa. Diorang dah start order Grab. Weh, sumpah tak fair siut order Grab. Bukan, diorang order Grab nak balik office. Takut tak dapat. Aku dah tak ada choice. Aku rasa aku nak yang sama macam Aiman lah. Kita sama-sama dara. Aku teruna gila. Kau teruna, bukan darah. Aku bukan teruna, aku duda. Kau duda? I like duda. Okay, Aiman. Aku lapar tu. Ni kalau dapat makan sekarang ni, Masya Allah. Sabar Aiman. Dah bau nak berbuka dah. Sabar. Sejam lagi weh. Mana ada? Sekarang dah pukul berapa? 6.50. Azan 7.29. Sejam lagi ke? Ya. Oh, hangatnya ya Allah. Hangat. Hangatnya Aiman. Ya, sebab kau duduk sebelah aku. Oh. Kan kau cakap hari tu, hangatnya cinta kau. Masa aku cakap hangat cerita kau. Buat cerita Aiman ni. Terlalu cinta. Aiman kau tak panas ke? Aiman kau pakai 2 lapis ke? Oh my god. Kalau aku dah pensan lah Aiman. Pakai 2 lapis macam ni. Kau pun pakai 2 lapis? Tak oh dah lah. Aiman, jangan. Jangan semacam Aku nak ayam dara. Okay, Nak Aiman, ayam cepat. janda. Cepat Aiman. Itu orang beratur. Abang nak 2 bang. Nasi kukus. Pilih ayam. Aku nak ayam ni. Nak Thai Aiman. Mi Thai. Thai satu. Thai. Okey, saya punya satu lagi yang ini. Oh, kau suka isi je. Aku kena makan isi sebab aku kan bulking. Tak bulking. Fit. Okey. Terima kasih. 14.5. Okey. Kau lupa Kau ingat aku yang bayar lupa. Boleh. Kejut aku. Saya tak nak ambil gambar. Sekali. Dah Aiman. Okay, sekarang dah dapat nasi. Yeah.
So, satu Sabar, makanan berat kita dah ada. baki. Kasih Kak. Okey, Kita ada now. baki RM36. Kan? Yes, RM36. Terus ke? Kita cari air. Let's go. RM36 sabar. Ke kita nak beli air yang kat depan tu? Rasanya sini tak ada lah. Ha? Nak kita beli air yang kat depan tu, kita beli, lepas tu kita sedekah. Aku ada baik punya idea. Okay, apa dia? RM36. Air biasa RM3 satu kap kan? So RM6 ni air kau, air aku. Kita cari dessert yang RM15, RM15. Yang mahal ni. So terus rata duit kita. Faham? Ha. Okay tak? Jom. Tapi yang niat yang sedekah hilang tu. Kalau jumpa makanan yang RM15, tepat. Kalau RM10 lebihan tu, kita sedekah kat orang. Tadi tahu bergedil tu berapa Tahu bergedil? Ha. Paling-paling kat sini ni kot. RM8. Tepung pelita. Oh. Berapa ringgit weh? Tepung pelita RM4.5 satu bag. Satu pack. RM4.5, 3 pack. Alah, tapi banyak pula kita kena beli. Ha? Beli ni? Kau nak ke? Kita beli tepung pelita, kita bagi orang. Tak disqualified kan kita tu? Tak apa. Tapi Takkanlah kalau disqualify kita kita. disqualified tak apalah, janji kita dah Janji bukan kita orang baik. sedekah apa? Nak ambil gambar? Boleh, jom. Macam mana? Boleh Zul. Nak? So, kita orang nak beli tepung pelita. Kita sedekah kat kur-kur. Kita dah tadi sedekah tu. So, kita nak beli ni guys. Beli Tepung pelita. 3. Kita beli yang 3 pack ni weh. RM12. Kan? Satu kita ambil, dua kita sedekah. Yes. Nak 3. 3, 12. Awak nak masuk? Okey. Okey. Sama. Guys, bagi RM3. Yeay. So kita ada RM24. Yeah. Beli yang tofu ni sampai RM24. Yang tofu ni kan makin Tofu lagi kira banyak dessert lagi mahal. Tak, dessert kita dia satu kalau dah ada. Nasi lah. Dessert kita satu dah ada. Kita kena satu dessert lagi dengan 2 air. Ya. Sorry Pan, kita orang macam tak hyper. Puasa Pan. Puasa lah. Penat ni. Pegang phone lagi. Hyper ni berlanggar dengan orang ni. Ni air tak? Kap kecil RM3. Kita Hey. beli kap besar RM10. Kita beli kap besar. Dua RM10. Punya ayam. Ayam puasa ya. Bagi jus mangga satu. Aku pegang. Kau nak apa? Thai tea. Yang satu. Kap besar. Kap besar juga. Boba. Okay guys, so kita orang beli air. Satu kap RM5. Betul? So So, 2 jadi kap RM10. RM10. So Yeah. kita tinggal RM14. So RM14 tinggal nak beli dessert. Cukup. Dessert last. Yes. Ada lagi 14 minit. Oh my god. 14 minit lagi. Boleh. Masuk. Okey, terima kasih. Macam ni, biar kurang. Tak apa Rif, cepat Rif. Okay, jom. Dessert. 14 minit lagi Rif. Dekat Aimala dah gerak balik. Boleh jadi kan? Tak nampak kan? Tapi kau cerita kat kau kan? Takkan dia bonceng Aiman? Aiman ada cakap tadi. Aiman kau boleh percaya. Okay guys, kita orang berdua dah beli. Aiman cuba buka sekarang please. Dah Dah boleh. jangan. Oh my god, panas dah. So kita orang dah ada semua benda tau. Yeah. Air ada, makanan more pun ada. Tada! Kita orang ada baki lagi. Betul, kita ada baki lagi RM14. Najlah macam ni. Okay, macam mana Aiman? Oh my god, tinggi kan Aiman? Tinggi sangat. Sekejap. Saya tak sini. Okay. Itu kan Tinggi lah Aiman. pula. Dia juga bahagia. Najlah. Sini. Aiman. Sini. Okay. Mana duit tu? Ni. Kita ambil baki ni. Kita ambil simpan. Masih cakap tak ada baki. Okey, kita bagi-bagi duit, okey? Okay, Aiman. Aiman tak sini sedut sikit lama-lama. Asal? Okey je. Sini sikit. Wih, ni apa benda ni? Aku dah cakap dah. Tu air je, okey. Okey. Satu untuk kau, Untuk aku. satu untuk aku. Okay. Satu untuk kau. Satu untuk aku. Wish, dah banyak dah tu. Aku ada satu je. Okey lah. Aiman. Kau ada 1, 2, 3, 4, 5. Ui, 5. Aku ada satu je tu, Najlah. Kesiannya kau ada satu je. Oh, kau punya banyak kan? Kau lagi banyak kan? Ada lagi. Boleh? So kau ada satu. Oh, okey 2. Kau ada berapa? 3. Aku ada 2. Okey, kau lagi banyak daripada aku kan?
Okay, kalau macam tu aku ada 2, kau ada 3. Okay, Man. Fair, okay? Fair. Okay, jom kita pergi office. Tapi kau ada 2 je, aku ada 3 nak lagi. Tak apalah, nanti kau ada 2 je. Aku ada 3. Okay. Tak apalah, biarlah perempuan dapat 3, lelaki dapat 2. Tak apa, asalkan aku banyak lagi daripada kau. Ya, betul. Okay, Man. Okay, thank you Najla. Welcome. Jom kita pergi office, jom. Jom. Naik motor. Jom. Kita ambil helmet si Rif. Cepat, Emma. Aku tak sabar nak cerita. Okay. Rif nak beli apa ni? Okey dah, beli sate. Cukup. Saya nak campur. Bajet saya RM14. boleh bang? Boleh bang? Kita orang ada challenge ni. Challenge Bukan. Itu bukan challenge bang. Itu cik penyakit. Banyak challenge hari ni Mesti ada seorang lagi tadi datang? Pakai helmet terbalik Tadi semua 3 orang. Oh, baik. Oh. Kalau yang pakai helmet terbalik tu, kita orang punya lawan tu. Total berapa ringgit ni? 14. Ngam-ngam 14? Masya Okay. Allah. Nice tu. Mana duit tu? Ayam 6.5, daging 7.5, 14. Okey, abang cakap ngam-ngam Okey. RM14 bang. 10, 14 ni. 10, 11, 12, 13, 14. Sah. Okay, terima kasih. Okay, let's go. Kita dah settle. Boleh, jom cepat. 30 minit ni. Okay, cepat. Okay, so kita ambil satu tepung pita ni, kita sedekah kat orang. Pakcik ni. Pakcik yang tengah jalan ni. Okay, ni. Yang berdiri ni. Assalamualaikum pakcik. Ni kita orang ada nak sedekah sikit tepung pita. Okay, selamat buka. Satu lagi. Kita ada satu lagi. So dalam masa yang sama, Ifan, duit yang kau bagi 50 tu kita sedekah kat orang juga. Satu lagi. Okay, Siapa satu lagi ni? kita cari family lah, kita cari family. Oh ni. Tapi abang ni boleh bawa ke? Assalamualaikum bang. Bang, ni saya nak sedekah ni tepung pita. Selamat buka. Selamat buka. Jom. Okey. Yeah, done. Dah cukup. So jom kita balik. Kita apa Pan? Kita orang takut membazir kalau kita orang beli banyak-banyak. Soalan tu kita orang sedekah. So kita akan Okay, jom cepat. Jom. Bye bye. Okey Pan, so kita orang nak gerak pergi office. Jumpa dekat office. So guys, sekarang Irfan berada dekat office menunggu ketibaan Airif ataupun Aimala. Kita pun tidak pasti siapa yang sampai duluan. Sekarang macam tadi Irfan set masa 30 minit dan sekarang masa berbaki 2 minit lebih. So kita mau tengok siapa yang duluan sampai dulu. Adakah Aimala ataupun Airif? Irfan dah tahu adakah dua-dua akan kalah. Irfan rasa dua-dua kalah sebab masa pun tinggal 2 minit lagi. And yup, kalau kalah Irfan minta maaf. Tapi ada advantage untuk dorang juga lah. Okay, advantage apa? Dirahsiakan. So kita tunggu dorang. Let's go. So guys, Irfan macam dengar something. Yes sir! Kita ada Rif. Kita ada Rif guys ah. Kita ada Rif. Rifai Wafa. Rif, settle Rif. Settle lah. Serius ah? Yes bro. Uish. Sekarang kita tunggu. So tadi aku dah race dengan Aiman tadi. Kau lupa dengan Aiman ah? Sekarang masa tinggal. So kira kalau Aiman lambat sampai dalam masa 30 second, kalah. Kalah. Yes. Yes, kalah. Yang penting partnership yang pertama antara siapa yang duluan sampai itu aku akan kira pemenang. Oh, okay faham. So tadi Rif sampai lagi 40 second. Lagi 40 second mau habis 30 minit dia sudah sampai. So sekarang kita tunggu Aiman, tengok Aiman sempat tak sampai. Habis. Yes, aku Habis 30 minit. Tadi bayangkan kalau aku bagi kamu 25 minit tadi. What do you think, man? 25 minit kamu rasa cukup kah? Sebab mungkin kamu nampak easy this game. betul. Tapi bila part cari makanan tu, no, it's not easy. Nanti apa-apa pun kita nak berjaya habiskan RM50 kau bagi. Betul lah. Ada baki. Betul lah. Yes. Tak Tapi ada, bukan Pak. setakat tu je. Bukan setakat tu je. Nanti kau tengok video tu sendiri. Serius lah. Kau tengok video tu sendiri nanti. Okay, boleh. Aku boleh. Apa yang Airif buat. Okay, sure. Content. Okay, so aku mau tengok adakah Airif ni betul dorang habiskan RM50 tu dan adakah dorang melengkapi makanan yang Irfan suruh dorang beli. Okay? So kita tunggu. Let's go. Tunggu yang lain. Weh, apa ni Aiman? Mana kau?
A few moments later. Rif, Mana lah Iman ni, lembab kan? ni. Weh, sampai dah. Dia bukannya tengok macam ni. Dia kena tengok dua-dua sampai. Tunggu kat atas. Tunggu dekat atas. Yeah. Kita kena tunggu full partnership. Mana boleh seorang-seorang? Tak ada lah macam tu. Apa pula? Aku kira orang siapa? sabotaj tau. Apa? Arif tadi cakap kau Najla mau masuk kereta ni. Kau minta mic. Kau percaya dia? Kau minta Kau mic. percaya dia? Tak. Dia orang hantar Aina dulu pergi kat kereta. Betul lah partnership kan? Oh. Ha. Masalahnya Najla tadi kau dah nampak dia dah balik Okay. Kau senyap-senyap pergi kat kereta. Betul tak? Betul lah, betul tak? lah. Senyap-senyap pergi kat kereta. Asal? Takkan aku nak Najla panggil nak jom lah, siapa? jom lah. Sebab aku akan kira pemenang dia dari sini. Menang dia dari sini. Ya, bukan dari atas sebab Kena daripada office atas, kena office dua-dua kena sampai kunci. tu. Oh, ya ke? Office kena kunci. Mana ni? Nampak kan editor tadi di mana? Editor tadi dekat bazar. Siapa duluan masuk pagar ni bawa makanan. Jangan chat. Jangan chat. Jangan chat. Jangan chat. Phone. Aku nak pas kat gambar. Okey. Dah. Tu je. Okey, mari phone. Ni chat. Tu. Ni. Najla nanti masuk. Dah boleh dah boleh. Okey guys, kita tunggu siapa yang masuk dulu. Harap muka cantik. Siapa muka cantik? Ha? Aina. Aina. Harap muka tak cantik, masa tak jaga. Siapa? Siap. Siapa? Siapa? Dua-dua. dah nak 7:29 nak azan dah ni. Kan aku baran kan batal pula puasa. Aduh, Sabar, Mat, sabar, Mat. Sebab aku lapar ni, makanan semua kat dia. So aku pun macam tu lah, perasaan sama juga. Kenapa? Lepaskan Nanti diorang sampai terus maki ke. Okay. Okay, ada sudah Aina dengan Najla. Sebab Aina dengan Najla ni satu kereta. Oi, siapa order Grab? Guys, kita tengok. Ya, betul. Nah, Mike. Dia masuk macam mana? Ayu masuk. Aku tak lock kereta tu. Steady, bro. Okay. Oh, diam je dalam kereta. Aku bawa, kau tahu aku bawa apa? Kejap, bising. Saya dengar. Kau tahu tak aku buat apa? Ah. Kan aku tengah drive, tapi dia kan musuh aku. Sambil drive aku ambil sate letak kat depan. Aku ambil nasi bawa kat depan. Oh, kau rasa dia di depan sudah? Dia punya barang kat dia. Aku kan drive, barang kat belakang. So sambil tu aku macam, tak, jangan main Najla perasan. Oh my god. Kau dah lupa dah. Supaya Kita ni aku dalam turun in-game lagi lagi tau. Aku lupa. Okay, sebenarnya kalau ikutkan masa dua-dua habis ya. Masa dua-dua habis ya. Tak ada pemenang. Tapi aku tetap ada pemilihan pemenang juga. Sebab ada advantage dia, okay? So, pemenang dia adalah... Kita jumpa di next content guys. Okay, bye-bye. Assalamualaikum. Let's go. So, pemenang untuk game show di konten pertama Irfan tadi yaitu yang kau paling rindu di bulan Ramadan. Sampai ada satu tahap tu, aku nangis. Yang best sekali bila buka puasa dengan family ramai-ramai. Saya cakap sorang-sorang je. Tapi ada pun di bawah, dia aku turun bawah di sebelah reban ayam. Saya main Sinki. Allah. Sudah.